kita, tetapi serantau dan juga antarabangsa. Kalau kita bercakap dari segi Petronas, sekarang ni berapa ramai anak-anak Malaysia sekarang yang berada di seluruh dunia yang terlibat, terutama dalam program Petronas dari Gali, berada di mana-mana negara untuk. Jadi kita mesti menjadi seorang yang boleh ada marketability dan yang boleh dipasarkan, ada nilai dia sendiri. Kalau tidak, nak pergi ke mana? Ada orang dia dalam negara pun tak boleh terima, tak boleh terima. Jadi kita mesti ada menjadi produk yang boleh dipasarkan ke pasaran antarabangsa. Yang ini yang kita perlu belajar yang cemerlang. Itu sebab kita nak anak-anak menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Jadi yang ini adalah merupakan antara bekal-bekal yang boleh kita bawa bersama untuk yang saya katakan, yang kita boleh pasarkan diri kita pada masa akan datang. Kalau kita buat produk kita cuma untuk pasaran dalam negara saja, berapa juta rakyat Malaysia baru oleh sekitar 27 juta. Macam mana pasaran? Banyak orang buat, macam mana? Jadi kita mesti boleh pasarkan ke luar negara. Kalau buat barang-barang antik, barang-barang apa-apalah, kraft tangan ke, produk-produk kita mesti boleh dijual di gedung-gedung yang besar di seluruh dunia. Barulah ada makna, barulah kita punya produk kita akan diterima dengan baik. Misalnya di Harrods, gedung Harrods di London misalnya, semua orang bertumpu, seluruh dunia akan pergi di sana. Sudah tentu kalau kita boleh marketkan, kita boleh pasarkan barang-barang kita, produk-produk kita ke pasaran antarabangsa seperti itu, sudah tentulah negara kita akan mencapai satu tahap ekonomi yang sangat memberangsangkan. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang saya nak highlightkan kepada anak-anak, supaya anak-anak kena ingat bahawa untuk menjadi cemerlang, salah satu daripada resepi dia tak lain tak bukan ialah berusaha dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh kegigihan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, dengan semua sekali. Tidak ada jalan mudah untuk mencipta kecemerlangan. Dan program yang kita katakan ada hari ini hanyalah sebahagian daripada usaha ini. Jadi selepas ini saya mengharapkan anak-anak akan terus berusaha, terus berusaha tanpa jemu, tanpa penat, lelah, tanpa menunjukkan rasa kecewa ataupun putus harap, kecewa, putus asa. Jadi teruskan, semoga anak-anak akan mencapai matlamat yang kita hasratkan. Jadi saya mendoakan anak-anak akan terus menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang. Semoga hasrat kita mengadakan majlis ini, terutama rakan-rakan guru yang telah memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada anak-anak yang sanggup datang bersama-sama. Begitu juga dengan pihak luar, misalnya pihak Petronas dari Gali, penapisan yang sanggup untuk memberikan sumbangan, dan juga pihak awal resmi kompleks ini sendiri yang menyediakan kemudahan. Jadi semua usaha-usaha yang kita lakukan ini berbaloi. Saya pun rasa saya datang ni berbaloi lah. Kalau sepatutnya saya boleh rehat di rumah, buat apa saya nak susah-susah datang kat sini, betul tak? Sebab saya cuti hujung minggu, tetapi macam tak cuti hujung minggu, pada hari semalam pun bekerja juga, hari ni bekerja, besok ada mau dirasul, sama saja. Tapi pada saya satu kepuasan bagi saya dapat menyertai anak-anak untuk mencapai satu matlamat, iaitu kita ingin menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang, yang akan mengharumkan nama negara pada kita. So, dengan harapan ini saya sekali lagi ingin mengucapkan sedikit terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi mengundang saya, dan tidak lupa terima kasih saya kepada semua pihak yang telah secara bertungkus lumus, yang saya katakan usaha yang terkial-kial tadi untuk sama-sama melihat kejayaan anak-anak, terutama rakan-rakan kita daripada Petronas Penapisan Melaka yang sudi untuk menaja sebahagian daripada program kita kali ini. Jadi segala yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan dan kelemahan dalam menyampaikan ucapan. Dengan lafaz yang mulia,
dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya merasmikan program Tilawahat Mat jumpa kemudian jadi melanjutkan saya balik semua boleh. Boleh mana? Demikianlah tadi